Ya. Bah, abah baca apa tu? Abah tengah baca surat khabar ni. Surat khabar? Ini bukan surat khabar. Ini voucher RM50 boleh guna kat mata abah optometris. Oh, Abah tak nampak lah patutlah voucher punya. Ya, ni abah baca ni dalam yang terbaliknya. Baca kat sini baru nampak. Ni abah kena pergi cek mata ni, bah. Kat mana? Kat mata abah optometris, diorang cek bagus. Adik buat spend ni pun kat sana juga. Tak nak lah, buat lepas haji je lah. Boleh? Ni alif ke ba? Tu nombor muka surat, pakcik. Oi, nombor muka surat. Belanja berpuluh ribu nak pergi haji. Takkan RM10 pun tak nak spend untuk mata. Nak cari pahala, jangan sampai rabun ganggu ibadah anda. Ramai orang prepare ihram, ramai orang prepare ubat. Tapi penglihatan tawakal saja.